Kau pernah rasa pelik tak? Tiap bulan dapat gaji tapi tetap rasa susah. Duit cukup atas kertas, tapi dalam realiti tak lepas hujung bulan. Pakcik dulu pun pernah rasa benda sama. Dan bila pakcik kaji balik, rupanya ada beberapa kesilapan yang pakcik tak sedar pun tengah buat. Hari ni, pakcik nak kongsi 7 kesilapan wang yang ramai orang buat dalam diam dan pakcik nak mula dengan yang paling biasa tapi paling bahaya. Silap pertama, tak tahu ke mana duit pergi. Ramai orang tahu berapa gaji masuk tapi tak tahu langsung ke mana gaji tu melayang. Bila tanya, duit habis kat mana? Jawapan dia selalu, entah benda kecil-kecil je pun. Tapi benda kecil itulah yang makan besar. Teh ais RM5, Shopee RM20, Grab malam minggu. Semua tu bergabung jadi ratusan ringgit. Pakcik dulu mula sedar bila cuba satu benda. Tulis semua perbelanjaan harian. Guna buku nota kecil je. Dalam seminggu, pakcik terkejut tengok perbelanjaan teh tarik dan rokok je dah RM150. Sebulan, dah boleh bayar bil elektrik. Jadi solusi pertama, sedar dulu ke mana duit pergi. Bila dah nampak jelas, baru kita boleh kawal. Tapi tu baru permulaan. Silap kedua lagi ramai orang buat. Dan ini berkaitan dengan niat baik yang akhirnya buat kita susah diam-diam